Okey, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Miki terkini? Keadaan saya semakin baik hari demi hari. Hampir genap 3 bulan saya dapat biasakan dengan keadaan sekarang. Apa antara proses-proses yang Miki jalani yang Miki boleh kongsi yang mungkin kita tak tahu kan? Banyak proses sebenarnya daripada hari mula sampai sekarang, sampai saya kembali. Proses tu agak mencabar dan agak stres sebenarnya. Tapi saya sebagai seorang pemain bola sepak, saya nak main bola dan saya nak terus beraksi dalam bola sepak, dan saya perlu untuk menjalani rawatan yang perlu yang saya buat, seperti saya punya kulit, saya punya perubatan, fitness, kesihatan saya. Banyak benda dan banyak aspek yang saya kena jalani. Alhamdulillah semua saya dapat jalani dengan baik, dan sokongan daripada ahli keluarga saya dan family yang terdekat dengan saya, wife saya, dan paling penting adalah keluarga Merah Kuning lah, rakan-rakan saya dan semua. Apa perasaan Miki tengok perlawanan dari grandstand ataupun dari rumah? Ya, beza memang sangat beza dan luar biasa bagi saya. Sebab saya pernah juga tak beraksi, tapi melihat di rumah dan melihat di grandstand, itu dia punya aura dia lain. Tapi saya tak beraksi kerana kecederaan yang tak sepatutnya saya jadi ke saya, dan benda yang saya tak boleh terima apa yang jadi dekat saya. Memang sukar untuk sebab seorang atlet seperti saya menerima dan tanggung benda-benda yang besar macam ni. Kalau kita tak main disebabkan yellow card ataupun penggantungan ataupun tak sihat, itu arwah dia lain. Tapi saya tak dapat main disebabkan benda yang saya tak pernah jangka pun, dan saya tak pernah impikan benda ni terjadi dekat saya. Mungkin macam separuh orang mungkin kalau jadi benda macam ni dah memang nak bersara semua kan. Tapi macam apa motivasi Miki untuk comeback juga? Ya, pada mulanya memang saya ada niat untuk bersara kan. Tapi saya ingin berterima kasih kepada Tuanku Sultan Selangor dan Raja Muda Selangor, RMS, dan Datuk Seri, semua management dan rakan-rakan saya, family saya, isteri saya, semua, bapa, mak, ayah saya, yang memberi semangat untuk saya teruskan dengan perjuangan ini. Mungkin keadaan sekarang saya mungkin tak normal dan mungkin cacat, tapi saya rasa saya mampu buktikan lagi, dan saya nak beraksi lagi untuk bola sepak negeri Selangor ataupun kebangsaan. Kalau tengok keadaan macam mana nanti, apa yang saya boleh katakan, semangat daripada rakan-rakan pasukan dan semua rakyat Malaysia dan Merah Kuning punya keluarga, saya amat terharu lah. Kerana anda, saya teruskan berjuang untuk bermain bola. Macam hari tu Coach Kim ada lawat Miki juga kan. Macam sekarang pun kita tahu Coach Kim dah tak bawa Malaysia. So apa perasaan Miki bila dapat tahu berita dia? Sudah tentu saya sebagai pemain, saya rasa sedih. Sebab saya pernah bekerja dengan Coach Kim. So saya tahu Coach Kim punya keikhlasan, karakter dia, apa yang dia nak. Dia telah banyak mengubah karakter seorang pemain, dan kita punya national team punya karakter. Apa yang saya boleh katakan, memang saya sangat sedih. Ketika di hospital, dia datang melawat saya. Dia masuknya pintu hospital bilik saya, dan dia tak bercakap. Dia menangis, dia sebab hampir 5 minit dia duduk sebelah saya, tak bercakap apa-apa. Dan itu antara momen-momen yang saya tersentuh dengan
seorang coach walaupun bukan bangsa kita, bukan rakyat kita, tapi dia ikhlas dengan tanggungjawab dia. Memang sedih, dan saya dapat tahu yang dia nak tinggalkan Malaysia, dan saya pun mesej Coach Kim. Coach, hari tu Coach cakap kat saya, jangan putus asa kembali untuk beraksi untuk pasukan Selangor ataupun kebangsaan. Saya akan tunggu awak, dia kata kat saya kan. So saya pun ulang balik ayat yang Coach cakap kat saya tu, dan dia cakap kita tak tahu ke depan apa yang berlaku, kita cuba buat yang terbaik. Dia kata awak akan jadi yang lebih baik lah di masa depan kalau awak bangkit. Dan saya pegang kata-kata tu, saya cuba untuk bangkit dan menjadi seorang pemain yang luar biasa. Saya nak buktikan dekat Malaysia yang saya tak boleh dijatuhkan dengan apa-apa, dan doa orang rakyat Malaysia ni di belakang saya. Okey. Adakah awak dah bersedia untuk kembali bermain? InsyaAllah saya bersedia, dan saya tak sabar untuk beraksi. Saya nak bantu pasukan saya, Gergasi Merah. Harapan awak untuk masa akan datang? Harapan saya nak terus kekal bersama pasukan Selangor. Selagi mana saya mampu, selagi mana saya diperlukan, saya akan sentiasa terus untuk pasukan Selangor. Okey, last sikit pesanan awak kepada semua penyokong yang sentiasa doakan dan support awak selalu selama ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penyokong Selangor. Saya amat-amat teruja dan berterima kasih kepada semua rakyat negeri Selangor, fans Selangor yang mendoakan kesihatan saya daripada hari pertama sampai ke hari ini, dan masih menunggu-nunggu keputusan untuk saya kembali. Saya berharap dengan kehadiran saya kembali ini dapat membuat semua rakyat negeri Selangor bangga dan kembali bersatu untuk pasukan Selangor. Baik, thank you Ki.